kita melihat bagaimana Dewan Bandaraya Bangkok mengurus banjir, iaitu cukup padat dan juga mempunyai risiko untuk tenggelam. Betul. Jadi apa yang dibuat oleh Datuk Bandar Bangkok, Mr. Chatchak Sitiphan, apa yang dia buat ialah dia utilize satu sistem yang bernama Traffic Fondu. Tapi sebelum kita pergi situ, 3 bulan sebelum banjir, apa yang Dewan Bandaraya Bangkok buat ialah dia minta kerjasama dengan banduan Grade A daripada Jabatan Penjara Thailand yang ada kelakuan baik ke apa semua, pergi buat cuci parit 3 bulan sebelum musim hujan lebat yang menimpa Bangkok. Bila dibuat clearance awal-awal, bila masa banjir, sistem Traffic Fondu tu boleh buat analisis air dengan kapasiti sebanyak ini, dengan pengaliran ke sungai ni apa semua, dan dia boleh buat ramalan kata okey, dengan hujan banyak ni, dengan air yang mengalir dengan kelajuan begini, kawasan tu akan surut dalam berapa jam. Dan almost 95% accurate. Dia punya ramalan dia. Ramalan dia.